pada hari ini Hakim telah membuat suatu keputusan iaitu untuk mendengar kedua-dua permohonan yang dibuat oleh plaintiff dan juga defendant. Plaintiff dalam kandungan 11 membuat permohonan supaya persoalan-persoalan perundangan dirujuk terus kepada Mahkamah Persekutuan. Dan defendant pula dalam kandungan 14 membuat permohonan untuk membatalkan saman permula plaintiff. Jadi setelah mendengar kedua-dua pihak, Hakim membuat keputusan untuk mendengar kedua-dua permohonan ini secara serentak. Dan tarikh telah diberikan untuk pihak-pihak memfailkan hujahan dalam masa 1 bulan iaitu 24 hari bulan Julai. Jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum, ini adalah suatu kes berkepentingan awam di mana 5 ahli parlimen telah membawa tindakan ke mahkamah supaya suatu keputusan yang muktamad dibuat, iaitu sama ada Perdana Menteri atau Badan Eksekutif mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa perjanjian secara sendiri tanpa sebarang rujukan kepada parlimen, ataupun menandatangani dulu kemudian baru mendapatkan kebenaran parlimen. Jadi turutan itu bagi pihak plaintiff, turutan itu adalah amat penting dan perkara sebegini sebelum ini belum pernah diputuskan. Jadi kita berharap nanti kita akan dapat satu keputusan yang adil dan juga suatu keputusan yang akan memberikan satu kepastian tentang keadaan perlembagaan, kuasa Badan Eksekutif dan juga kuasa Parlimen.